Oi, baik. Macam ni je dia bagi. Tak sedar dah corner. Tak sedar dah corner. Assalamualaikum sahabat Terus, selamat bertemu kembali. Ini dia tuan-tuan, satu-satunya di Malaysia review POV untuk anda KTM SMT 890. Dekat overseas banyak lah ada, tapi dekat Malaysia saya rasa ini je lah dia. Ini yang kedua lah. Yang pertama hari tu mula-mula sekali saya buat keluar. Ini yang kedua lah. Ini yang kedua, dan saya nak merasa betul-betul dekat highway macam mana. Saya tidak berkesempatan untuk bawa long distance, tapi saya nak cuba juga dekat highway untuk memimikkan long distance tu macam mana. Dan mungkin kita nak main kona-kona sikit lebih kurang ke, tengok macam mana. Tapi ini kalilah tuan-tuan. Saya tak sabar ni. Kita dalam sport mode. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Oi, senang. Keserangan ini yang kita mahukan. Mantap, jom. Alamak, padu. Begitu-gitu. Baru gear 5 saja tuan-tuan. Gear 5 saja. Jom. Ui, baiknya. Ni lah. Ni, oi. Okey, Sol. Baru bawa berapa kilo dah sol lah. Oi, sol sangat ni. Layan dulu. Padu. Oi, begini-gini je main dia ni. Okay. Alah, kereta pula. So, kita boleh kita faham lah motor ni mahal kenapa kan. Sebab dia, oi, mana nak dapat ni. Kejap. Oi, baik sangat ni. Relax. Okey, jom. Kasih keluar dulu. Macam air pergi dia. Mama. Okey. Oi, betul lah. Bertahan gila kat motor ni. Dia. Alah, letih lah. Okey. Oi, baik. Begini-gini je kawalan enjin yang sungguh mantap. Smooth gila enjin dia. Alamak, dia pergi tak nak berhenti bang. Dia pergi tak nak berhenti. Motor ni tinggi 860 mm, tapi dia punya corner macam dia. Oloi, baik. Lagi sikit. Oi, padu lah. Alamak. Angin dia lebih kurang motor naked lah angin dia. Sebab windshield dia pendek kan. Tengok, bagi saya boleh diterima lah, sebab dia bagi keseronokan yang ada ngam tu. Okey, jom. Alamak, nak naik aja koyanya. Kereta bang. Sabar bang, mana dia nak duduk ni. Okey je. Oi, baik bang. Koyak sampai terus. Yakin sangat ni bang. Terlalu yakin ni. Alah, hai. Alah, hai. Kejap. Oi, saya tak boleh cakap. Sampai tak boleh cakap ni. Okey, 200 kejap. Apa salahnya? 200 kejap. Apa salahnya kawan-kawan? Tak sampai pula. Lagi satu. Woi, ini handling padu teruk bang. Terlalu padu handling ni. Woi, asal tak nak slow langsung. Kenapa saya tak nak slow langsung ni?
Oi, macam ni, oi, senang. Dia bukan setakat senang, dia meyakinkan. Oi, itu dua combo sangat padu tuan-tuan. Oh, brake escape mantap. Combo dia sangat padu. Pajak sangat kereta dia, orang tak nak bagi cal langsung lah. Okey. Op. Tu dia. Ini macam lah rengam. Kita nak melenggok dekat highway dengan kelajuan yang agak okey-okey lah kan. Dia sedap, dia bagi. Wah, ajar motor ni. Alamak. Oh, dia bagi kau-kau memang. Oi, selagi boleh dia bagi ni. Ini macam pertama kali ke saya tak ingat. Kadang-kadang saya lupa. Saya bawa motor yang ada paruh. Motor ni dia pakai paruh kat atas. Kerak teking. Kering tekak. Motor ni pakai paruh kat atas. Orang cakap lah kalau dia akan goyang sikit sedang lari, sebab dia ringan. Itulah macam motocross punya paruh otak magat. Tadi setakat ni saya tak rasa sangat. Mungkin sebab saya banyak macam ni je kan jalan. Tapi memang dia senang goyang sikit kalau kita terlanggar apa-apa. So solution dia kena upgrade damper yang adjustable lah, yang two way, boleh adjust, keraskan sikit. Tu baru sedap. Alamak, bang. Oi, baik. Oh, ni rekod ke tak ni? Seronok tak rekod. Aduh, dia punya corner macam tak ada apa-apa tu. Dia bagi je. Kau ajar betul lah motor ni. Lepas tu dia punya torque 105. Torque dia 100 maaf 100 Newton meter torque. RPM 6500. Dia sama Newton meter torque dia lebih kurang lebih sikit daripada 79 Adventure 95 rasanya. Horsepower 105 ni. Dengan Adventure lebih kurang beza 5 horsepower, tak banyak sangat beza. Tapi kalau dengan Duke 890R, walaupun dia platform engine yang sama, dia punya Newton meter masih lagi sama 105. Kalau compare SMT ni dengan Duke 890R, yang tu 890R Duke tu dia 120 ke 121 horsepower, beza banyak. Ni dengan Duke tu beza banyak horsepower. Sebab ni kategori touring so dia nak bagi linear sikit, nak bagi senang bawa tapi still ada power. Tapi dia counterkan dengan torque yang tinggi. So kita bawa tu rasa lagi kemas lah. Kita bawa tu rasa lagi kemas. Macam nak bayar habis lagi lah. Mari kita bermain. Jom. Oi bah, seronok orang tu ni. Lepas tu dia punya kira aerodynamics dia menegak lah macam motor touring. Memang motor touring lah, cuma dia bagi karakter yang supermoto itu, supaya kita dapat kelincahan yang macam anda tengok tadi. Sangat lincah dan power dia. Nak kata top speed tu saya tak boleh nak cuba pun. Kan sekarang ni tak boleh lah. 200 lebih tu boleh lah, tak ada masalah. Tapi dia punya capaian untuk dapat ke 200 tu yang sedap. Sebab dia punya pick up tu, dia punya koyak yang sampai tu 100 Newton meter tu. Gear 5 tarik je. Tak payah sembang lah. Tarik je. Apa pula tarik sembang? Sampai sembang pun boleh tarik. Tarik je bang. Alamak, tapi baik-baik. Sampai Kuantan ni sekarang. Sampai Kuantan ni sekarang. Tiba-tiba sampai Kuantan. Lepas tu break
dia bagi brake KTM kan, dia tak ada Brembo yang ni. Walaupun ni motor mahal tapi dia tak bagi Brembo. Itu je lah yang bagi saya macam kurang sikit. Tapi Jejuan tu, KTM tu Jejuan buat pun parent company Brembo juga. Tapi still lah tak ada nama Brembo kan. Itu semua psikologi je bang. Brembo baru mantap, macam tu lah lebih kurang. Tapi dia punya braking system padu je, okey je. Lebih daripada cukup lah. Sebab motor ni dia buat untuk dua purpose. Apa purpose Melayu satu untuk kita berseronok, keduanya untuk kita touring. Super motor itu untuk berseronok, SM. Super motor T untuk touring, untuk kita jalan jauh. Dan dia bagi memang sangat dua-dua dia bagi. Tengok tu bang. Oi, baik. Oi, macam ni punya datang. Dia kalau beza tak dengan aerodynamics untuk motor Adventure 79. Okey, kalau Adventure 79 anda rasa depan dia halus, sebab dia pakai 19 inci. Tak rasa dia halus. So bila kita corner tu, dia bukan tak baik, tapi kita rasa dia punya halus tu. Dia tak sesolid yang ni. Sebab ni dia pakai 17. Tayar Pamus 120 kan. Dia berbeza kat situ. Tapi kalau nak merancakkan lagi riding anda, menyeronokkan anda bila anda rasa nak, tapi tak nak touring, anda tak nak jalan jauh, tapi anda nak bermain-main. Ini dia. Ini antaranya lah. Tak nak jalan jauh tapi nak main-main. Oi, baik. Macam ni je dia bagi. Tak sedar dah corner. Tak sedar dah corner. Woi, mantap lah. Saya nak cruising, nak dapatkan cruising speed yang sepatutnya tak boleh dapat lagi sebab jalan macam ni kan. Tapi angin dia hampir-hampir dengan motor naked biasa lah, ataupun generasi Duke mana-mana. Daripada 790 ke atas lebih kurang je. Cuma dari segi angin tu lebih kurang. Cuma ni lagi selesa kalau jalan jauh lah. Kalau compare ni dengan saya punya 990, jalan jauh saya lagi suka bawa ni lah. Sebab dia lagi tegak, lagi relax. Angin masih lagi okey. Tak adalah gibur sangat, okey je lah. Tapi ada option nak naikkan windshield. Kalau ada, dia memang ada. Kita boleh tukar windshield yang tinggi. Bawah katalog power parts boleh order lah untuk yang tinggi. Okey. Alamak, begitu je dia tarik bang. Sangat begitu-gitu je. Alah, baik. So saya habiskan kat sini. POV pertama bermain highway SMT 890 di Malaysia. Dengam. Saya rasa saya nak cuba-cuba kat sini lah, tengok macam mana rasa dia kan. Jom lagi datang. Jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum.